Saya bercakap tadi bukan sebab saya nak bencin, Pak. Saya bercakap depan Menteri Dalam Negeri, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. 2 bulan lepas, dia satu majlis di Kuantan, majlis di Wira Madani. Secara terbuka saya cakap. Saya kata perlu ada pembetulan balik, disusun balik. Ada sedikit kekilafan ataupun tidak teraturan struktur PDRM ni. Kalau tengok IDP adalah turus 2, DIG Jusa A. So, sepatutnya DIG ni turus 3. Pengarah-pengarah Jusa A semua. KP Jusa B. Barulah dia selari. Kita tak boleh bandingkan PDRM dengan tentera. Tentera dia ada 3 servis. Tak mestinya tentera dapat 3 Jusa A, kita pun 3. Kita ada 10 jabatan. Dan kita setiap hari ada penambahan jumlah penduduk. Beban kerja kita banyak. Perlukan pegawai penyiasat yang lebih. Kan? So, mesti ada perbezaan. Saya cakap ni bukan untuk saya nak bencin, tapi untuk yang akan datang.